Another day, another hari masak-masak bersama resepi emak. Korang kenapa aku suka pakai resepi emak ni? Sebab minyak pun tak payah pakai. Masuk, tuang, jadi, selesai. Senang kan? Jimat kan semua benda kan? Kau tinggal beli paste ni dengan tinggal beli isi dalaman dia je. Hari ni aku nak buat paceri terung. Paceri terung ni kalau tak nak paceri terung tak apa. Kita boleh buat nanas ataupun paceri mangga. Tapi aku ada terung di dekat rumah, kita buat paceri terung. Kalau nak lebih elok, lebih sedap, menggoreng dulu. Aku tak ada kuasa nak goreng sebab kita nak jimat minyak. So kita ambil paste ni dan kita ambil terung. Selesai masalah, masak-masak siap. Jangan lupa santan. Resepi mak ni korang memang homemade tau. Lepas tu dia retot dekat kilang yang ada cukup lengkap CJ-nya. Ada iOS, ada semua sirim, cok apa semua ada lah. Lepas tu kan korang memang rasa air tangan mak-mak kita kalau kau masak. Gunakan paste ni semudah ABC. Guna 4-5 bahan. Lepas tu kau olah lah. Kau nak masak macam-macam, semuanya boleh dengan gunakan resepi mak ni. Kau jangan letak beli-beli lah, cepat. Okey, cara masak ni semua dah terpampang ni. Ikutlah sukatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Tapi aku memang tak suka ikut sukatan. Aku suka pandai-pandai kau labu. Asal kau ada dapur kat rumah, kau gunakan. Okey, piuk dah panas, kuali dah panas, apa benda dah panas, tuangkan aja. Sebab nampak dia dah ada minyak. So tak payah susah-susah. Senang betul nak masak dia ni. Memang wangi tau. Siapa tak tahu pajeri tu apa, cubalah rasa. Nanti kau tahulah. Kalau orang Melaka ni memang suka. Kalau lagi-lagi kerja kahwin memang akan buat pajeri ni untuk makan. Lepas tu kau letak. Kau tumis. Dia memang dah siap tumis. Kau cuma bagi dia garing sikit, naik-naik bau. Lepas tu kau letaklah air. Aku dah kata dah simple. Lepas tu kau letaklah santan. Santan jenama apa pun tak ada masalah. Jadi kau guna santan lah. Jangan guna benda lain. Orang kata guna santan, guna je lah santan. Jangan melawan-lawan. Melawan hukum orang kata. Kalau orang kata guna santan, guna aja santan. Jangan nak melawan-lawan. Kak, santan tu kenapa nak kena guna? Tak nak guna santan, gunalah susu cair. Suka hati kau lah kau bagi. Aku cakap sekarang, tak jadikan marah. Tapi benda ni memang simple. Tak pandai masak pun memang boleh jadi pandai masak. Gaul-gaul sebati kan dia. Gaul-gaul sebati. Kenapa kena gaul kan? Tidak akan hangus lah. Kau tu bukan boleh. Masak apa semua nak hangus je. Gaul. Bila orang kata kacau tu kacau. Gaul tu kacau. Lepas tu ni dah macam gini. Masukkan je terung. Tunggu sampai berdidih. Aku rasa aku termasuk banyak air ni. Tapi lantaklah labu. Kau kalau tu jangan, kalau nak pekat kau jangan masuk banyak air lah. Tapi aku ni macam dah termasuk banyak air. Tapi it's okay, it's alright. Dengan paste resepi emak ni memang settle. Tak payah letak ajinomoto ke mega cukup rasa ke, tak payah. Semua dia dah including dalam ni. Kau pakai terus sir. Maka pula dengan nasi panas memang menjadi-jadi. Jangan lupa dapatkan resepi emak tau. Emak kau ke emak aku samalah. Jadi resepi emak. Jangan resepi orang lain. Emak je. Dapatkan. Jangan tak dapatkan. Cepat. Beli. Settle dah paceri terung kita. Kalau tak erti masak paceri pun terus boleh jadi pandai sebab gunakan paste resepi emak. Settle kan masalah korang. So kalau korang mak mentua ke, bapak mentua ke, siapa-siapa suka makan ni, kau beli je paste resepi emak tau. Settle masalah korang.